Halo geng, apa khabar? Kembali kita ke Pahang geng. Okey, hari ni saya nak ke Fedas Sungai Koyan dan ke Jana Kuasa Susu di Jelai. Okey, inilah Sungai Koyan. Antara selebriti yang pernah duduk dekat sini ialah Syekh Wan, tukang masak tu. Ini kampung mak dia lah. Okey, jom. Kita sekarang ni nak pergi ke Jelai. Jelai ni ada satu jana kuasa ataupun empangan yang dipanggil susu. Susu pun susu lah. Okey, bercerita dengan Kuala Lipis dengan Sungai Koyan ni. Sungai Koyan lagi maju kau. Aku tak tipu, Sungai Koyan lagi maju daripada Kuala Lipis. Celakalah siapa perintah Kuala Lipis 68 tahun. Okey, bercerita pasal Sungai Koyan sekarang ni. Jalan ni boleh menuju ke Cameron Highland, iaitu Ringlet. Jarak 126 tahun saja. 126 tahun. 126 kilometer. Kan saya tak tipu, dah sampai dah. Babi lah korang tengok. Inilah Cameron Highland. Budak-budak sini yang rempit-rempit. Sini budak Pahang. Antara budak Pahang dengan budak Kelantan banyak Expai tau. Expai dengan Razak. Budak-budak belah Pahang ni pula banyak motor BMW dengan motor besar-besar. Kalau anda nak tahu, dekat sini jarang ya orang Kelantan, mereka nak datang sini jauh. Saya tengah lepak ni lah tempat ni. Candilan cantik. Aduh babi. Aduh, okey, sekarang dah sampai dah. Empangan susu Jelai TMB. Tempat ni saya pernah datang 2013. Sekarang saya nak datang lagi. Saya nak hantar barang geng. Okey, dekat sini kalau anda datang malam, saya tak galak lah. Babi banyak. Babi, anda faham babi? Anda pun babi. Babi semua orang. Nak langgar babi. Okey, saya bukan maki ya, babi tu binatang. Dah sampai dah. Inilah projek yang saya pernah dapat ya. Buat penebat dulu, lama dah, 2013. Masa tu saya masih muda geng. Masih keras. Okey geng, inilah empangan yang dibina oleh sebuah syarikat Jepun Konsortium. Jepun pun tu pun yang buat plan ni pun saya rasa dah mampus lah, dah mati ya. Ini penyumbang kepada jana kuasa untuk dihantar ke Kuala Lumpur dan Selangor. Bayangkan ya betapa berjasanya orang daripada Pahang ni bantu majukan negeri Selangor. Selangor belagak pula tu, babi. Kalau nak tahu, air datang daripada Pahang. Jana kuasa elektrik juga datang, elektrik semua. Hasil bumi semua datang daripada Pahang dengan Perak. Tapi dua negeri ni dibiarkan miskin dan rakyatnya dibiarkan berhijrah. Celaka punya kerajaan. Sejak dari PM pertama, saya rasa tak ada masalah. PM kedua, ketiga, ini ada terowong ni. Air datang daripada air gunung, dia buat turun kat sini sebab nak bagi penuh. Saya pernah kerja projek ni dulu, bye. Bukan saya tipu, bye. Masa zaman saya dulu Endon tau. Bangla tak banyak. Endon. Geram dengan Endon, rasa nak pijak lah. Okey, bercerita pasal projek ni dulu. Air dia, dia ada tiap-tiap waktu. Dulu dia warna putih lah, warna hijau. Ni musim dia color macam keruh-keruh sikit lah, tapi tak berapa keruh. Masa zaman saya kerja dulu, kotor colornya. Sebab zaman tu UMNO perintah. Last UMNO perintah 2018, Pahang semakin baik. Okey geng, bercerita pasal tempat ni. Tempat ni macam orang cakap majulah banding dengan Kuala Lipis tu. Masyarakat sini ramai. Ada Bangladesh, ada Rohingya, ada Pakistan. Dekat sini senang ya buat perangkap babi. Kampung Rasli sini juga antara yang paling cantik lah. Inilah empangan celaka tu. Berapa banyak ya orang asli kena pindah dan tak boleh buru bawah ni. Bila dah penuh dia tuang lah air. Bawah ni ada jana kuasa bunyi. Ni jana kuasa susu ni yang paling baru lah, milik TMB. Ni semua duit daripada duit cukai negara lah. Okey geng, dekat jalan ni berapa bulan lepas banyak ya orang aksiden ya, mati. Biasanya mati sebab laju lah. Sakit tekak lah. Okey, sekarang kita dah sampai Ringlet. Dekat sangat lah dengan empangan susu tadi. Tengok masyarakat sini sangat maju. Cameron ni lagi maju ya daripada Kota Baru dan juga Kuantan. Hasil cukai pun banyak. Dalam Pahang macam ni. Sekarang ni
Dalam pukul 3 saya nak gerak kamera Highland dah ni. Kalau anda nak datang sini mancing, ada satu jalan dekat depan tadi turun. Tapi kena naik 4-wheel drive lah. Sebab memang macam tu lah. Banyak tanya pula. Okey. Sekarang ni kita nak tinggal ke Empangan ni. Empangan ni akan dikekalkan sehingga 100 tahun macam tu lah. Selepas tu kita tak apa tahu pakai teknologi apa. Pada masa depan mereka kata dah tak pakai dah jana kuasa TMB semua ni. Kita akan pakai sistem nuklear. Okey geng, kalau anda datang ke Sungai Koyan ataupun Ringlet, anda boleh jumpalah kawasan macam ni kan. Kawasan macam ni anda boleh datanglah lepak tepi jalan ni. Jalan pun cantik. Sejak kerajaan bebas ni perintah, kita boleh lihatlah banyak perubahan. Macam-macam perubahan lah. Saya tak cakap lah siapa, tapi DAP ke UMNO ke PAS ke semua anak haram tau. Okey geng, tengok tempat ni. Datanglah tengok. Bukan nak senang, bukan jauh pun. Daripada Ringlet ke sini 10 minit macam tu. Mantap. Geramnya. Ini semua Endon buat ya. Endon Bangla zaman 2010 tak ramai. Sini adalah hasil kerja orang Indonesia. Endon Dash punya kerja. Cantik geng. Tengok ni. Ni ada. Ni Endon lah dulu. Endon saya pernah lalu Makia mun Endon. Okey geng, selain tu jalan ni juga terkenal ya dengan tempat orang accident. Kebanyakan yang mati kerana terbabas. Bukan sebab mereka bawa laju, tak ada. Mereka terbabas kerana letih. Okey, inilah kampung orang asli Ringlet, Cameron Highland. Tu kebun bunga Cina Bank. Tak habis-habis nak rosak alam. Lepas tu play victim tak nak bayar cukai. B40 juga kena bayar. Okey geng, apa pun hidup Malaysia. Jom kita balik.